Assalamualaikum guys, hari ni 7 Mei 2026 seperti biasa saya akan kongsikan trading journal di mana dekat sini saya akan kongsikan saya ada beberapa setup yang saya ambil pada waktu London session tadi. Dekat sini saya akan tunjukkan kepada korang macam mana setup tu terjadi. Jadi besok kita ada NFP di mana dipanggil ataupun non-farm payroll. Okey, non-farm payroll ni ialah data yang menunjukkan penambahan ataupun pengurangan peluang pekerjaan di sektor government, sektor swasta di Amerika Syarikat. Kenapa dia penting? Sebab dia nak menentukan sama ada ekonomi dia bertambah bagus ataupun menjadi lebih perlahan. Okey, kita tengok pergerakan emas bermula daripada hari Rabu hari tu semalam 6 Mei. Kalau kita tengok dekat sini harga naik daripada harga emas serendah 4,550 troy per ounce naik ke paras 4,720 troy per ounce. Maksudnya dekat sini kita dah jangkakan kenapa. Jadi banyak orang akan jangkakan, harga emas sekarang ni momentum bearish. Yes, sebab tu kita tak boleh jangkakan 100% di manakah arah pergerakan. Sebab apa? Sentimen akan berlaku. Di sebalik sentimen tu, pergerakan emas akan meningkat mengikut sentimen. Dekat sini saya akan kongsikan kepada korang apakah sebab di sebalik pergerakan emas meningkat semalam. Okey, kalau kita tengok kepada sentimen, pada 5 Mei kita dah dapat sentimen di mana gold akan meningkat sebab pergolakan di Middle East. Development tu maksudnya makin stabil. Okey, dekat sini kita boleh baca gold price rise as trader monitor a fragile US-Iran ceasefire and the impact of higher energy price on inflation and interest rate. In afternoon trading, New York gold futures gain 1.2% to 4,589.6 a troy ounce. Pada 5 Mei sebenarnya sentimen ni pun dah dikeluarkan. Maksudnya artikel ni dah dikeluarkan, kita dah ada buyers. Okay, as simple as that, kita baca, kita dah ada buyers. Pada 5 Mei kita dah ada baca, pada 5 Mei kita baca dan kita dah justify, okay, kebarangkalian harga emas akan meningkat semula sebab rundingan di antara pihak blok Amerika dengan Iran berjalan dengan lancar. Okey, jadi kita go through another article pula. Okey, the next article yang saya akan baca ialah pada Mei 6, 2026, which is semalam lah, pukul 10 pagi waktu Malaysia. Gold future rise amid easing Middle East tension. Okey, gold futures rise amid easing Middle East tension. Analysis President Trump announced to temporarily pause on US-led plan to provide safe passage for vessel through the Strait of Hormuz. Kita dah boleh jangkakan harga emas ni meningkat disebabkan ketegangan dekat Timur Tengah ni semakin reda. Artikel sentimen ni very important untuk kita tengok. Jadi sebab itulah kita tahu dan kita buat analisis, bukan sahaja kita tengok kepada candlestick, kita entry short position ataupun kita sell tanpa kita tahu kenapakah sebab market tu akan naik. At some point sampai account kita pun dah tak mampu nak tahan equity, kita kena cut kita punya loss. Kita nak dapat bias ataupun direction dahulu. Kita kena jadi smart trader guys. Okay, so kalau kita tengok tadi dekat sini artikel telah dikeluarkan pada 5 Mei, kemudian artikel pada pukul 10 pagi pun telah dikeluarkan, lebih kurang dalam pukul 10 pagi di mana waktu Malaysia dekat sini artikel keluarkan. Adakah korang akan continue short this position? Bila artikel dah dikeluarkan dengan pergerakan harian tu makin meningkat, apa yang perlu kita buat ialah kita kena long sahaja position tu dan kita kena cari entry yang sesuai. Dekat sini kalau saya tunjukkan kepada chart korang yang berlaku pada 6 Mei di mana harga open price sekitar 4557 and then 4546 dan harga meningkat kepada 4663. Banyak trader yang akan short daripada sini menjangkakan di sini ialah kawasan resistance. Jadi dia jangkakan dekat sini dia akan short ataupun dia akan start sell. Tapi sebaliknya harga makin meningkat capai ke paras 4,700 di mana bergerak lebih kurang dalam 1,500 pip guys. Macam mana kita nak pastikan kita tak terjerut di dalam pergerakan ni? Kita kenalah tengok dan baca dulu data yang bakal keluar. Adakah dia akan memberi impact kepada pergerakan emas ataupun pergerakan market? Kemudian kita kena baca kepada sentimen. Jadi kita nak baca pada sentimen ni untuk kita dapat bias. Bila market ranging ataupun sideways, tidak boleh dianalisis menggunakan fundamental ataupun sentimen. Di mana pukul 10 pagi di sekitar waktu ini kita jangkakan ramai orang short this position, kita still long for position.
disebabkan kita dah dapat sebarang sentimen. Jadi macam mana kita nak entry? Certain people they waiting, dia akan tarik Fibonacci dan dia akan tunggu retracement 50% kan. Okey, contoh dia akan tunggu zone 50%. Tapi bila dah berlaku sentimen macam ni, apa yang kita perlu buat ialah kita kena long position. Jadi kita kena kirakan di manakah kita punya stop loss. Kita dah tahu direction, kita dah ada market structure yang berubah ataupun change of the market structure. Jadi dekat sini kita dah boleh buat decision dekat mana kita nak entry dan direction mana yang kita nak entry. Jadi dekat sini saya akan kongsikan kepada korang macam mana saya trade bermula daripada hari Selasa. Saya dah go long position, saya dah buy position, take profit around hari Rabu, and then kemudian hari Khamis pun saya ada entry which is hari ni, dan saya take profit pada hari yang sama. Okay, saya ada satu entry di mana entry saya jangkakan di sini ialah key level. Entry saya kena hit saya punya stop loss, tapi tak ada apa masalah. Sebab apa? Walaupun kena hit stop loss, seperti biasa kita kena adapt dengan kerugian. Sebab apa? Kalau kita tak boleh accept kerugian ataupun loss, bermakna kita tak boleh start trade lagi. Jadi dekat sini harga emas meningkat, membuat low, and then kemudian membuat high, and then kemudian membuat low. Dan di sini saya ada nampak satu impulsif harga melebihi daripada harga yang sebelum ni dan turun, tidak melebihi daripada harga yang di sini. Jadi harga sentiasa meningkat dekat sini melebihi daripada harga yang sebelum ni, which is hari Jumaat hari tu harga lebih tinggi daripada hari Khamis, dan hari Khamis lebih tinggi daripada hari Rabu. Di manakah saya punya mistake ialah bila saya ada saya dah entry di kawasan sekitar ni, which is waktu tu saya akan tanda di sini ialah key level saya lah. Waktu tu saya jangkakan harga tak bergerak macam ni lagi. Jadi apa yang saya buat ialah saya letakkan di sini ialah saya punya key level. Sebelum saya tanda ni, saya letak kat sini ialah zone key level, which is kat sini harga yang saya letak ialah 4560 ialah harga key level, which is BRN number lah, big round number. Di sini saya ada entry untuk long position dan my stop loss is around below daripada key level ni, which is saya entry lebih awal, dan saya target kepada POI ni ataupun melebihi daripada point of interest ni lah. Jadi saya target 1/4 waktu tu, and then kemudian harga pun kena stop loss. Jadi apa yang terjadi ialah dekat sini waktu tu saya buat saya punya stop loss is about dalam 200 pip and take profit about 1/4 risk reward ratio lah, lebih kurang macam ni. Kena stop loss guys. Okay, bila kena stop loss, apa yang perlu kita buat ialah kita jangan terus marahkan pada keadaan. Kita kena faham kadang-kadang pergerakan market ni dia adalah 50-50 ataupun probability dia akan boleh jadi macam ni. Jadi kita tak boleh nak predict kita kata this is key level yang memang strong support untuk dia naik semula atau bounce. Jadi dekat sini kita kena adapt dengan keadaan market. Kita dah kena stop loss, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita analyse balik kita punya pergerakan market. Jadi kita tahu harga kat bawah ni, bila harga turun macam ni, kita ada satu point of interest di mana kawasan sini ialah support yang terakhir sebelum dia nak buat penurunan semula. Jika harga waktu ni melepasi daripada harga key level ni, saya akan jangkakan dia akan turun. Jadi saya akan set alert di kawasan key level ni untuk saya dapat notification. Pada hari Khamis minggu lepas saya dah dapat notification dan harga dah masuk di sekitar kawasan ni. Apa tu sebab saya panggil key level ni dia sebagai watching zone. Kalau kita short position dekat sini, di mana harga akan kena kita punya stop loss. Bila terjadinya macam ni, saya dah tandakan dekat sini, okay, and this is liquidity. Semua dah liquidate, and then kemudian price reverse mula. That's why kita panggil this is liquidity grab. Bila kita go for 4 hours time frame, kita akan nampak shadow sahaja yang tinggal, and then kemudian impulsif naik ke atas. Hari 5 Mei, hari tu sekitar pukul 8 pagi, macam saya tunjukkan data tadi, kita dah dapat data sentimen yang mengatakan harga emas akan meningkat semula. Jadi dekat sini kita dah dapat buyers. Saya dah ada buyers waktu tu, saya akan go for long position. Lower time frame dekat sini, dan saya ada nampak satu pergerakan di mana switch of market structure. Dia panggil CHOC, change of character. Ataupun kita boleh panggil break of structure pun boleh. Tak ada masalah. Apa-apa ayat pun boleh, tak ada masalah. Kalau korang nak pakai ayat tembus pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dekat sini time frame 5 minit kita gunakan untuk kita punya precise entry, di mana sekarang ni harga berada di atas open price, which is ni low lah untuk hari Selasa tu. Jadi apa yang saya perlu buat ialah saya tengok dekat sini, ini ialah manipulation, ini ialah accumulation, and ialah saya target ialah distribution. Turun and then kemudian ranging di dalam satu key level ataupun price action lah. Sebab tu dia panggil
accumulation. Jadi bila harga melebihi daripada paras accumulation zone ni, apa yang saya perlu buat ialah saya nak cari entry. Okey, bila saya nak cari entry, my stop loss saya entry pun lebih kurang dalam pukul 10, pukul 5 minit lah lebih kurang. Saya buka market order and stop loss saya seperti biasa pastikan berada di bawah price open price untuk hari tu. Jadi sekitar 2000 point ataupun 200 pip. Jadi pergerakan market tu bergerak mengikut seperti yang kita jangkakan. Sebab tu you guys kena aware kepada kenapa saya letak stop loss saya di bawah open price tadi tu. Macam saya dah entry terlalu awal, sebab tu saya cakap I always have a mistake which is I still need to improve. Yang di mana saya selalu entry terlebih awal, di mana kalau kata kat sini saya entry dan kena stop loss ke barang kalian, harga akan naik selepas tu. Jadi kalau kata kena hit kita punya stop loss, kita nak short pula position, kita masih kekal kita punya entry. Cuma kita punya entry tu mungkin ke barang kalian kena spike macam ni. Sebab kita kena jangkakan lah, harga emas ni kadang-kadang dia suka buat suka-suka hati dia spike macam ni baru dia nak naik kan. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita set saja alert di kawasan kita punya stop loss area. Kalau kena kita punya stop loss, jadi kita risikokan balik semula 10% tadi, kemudian kita target kat sini. Kalau kat sebelum ni kita target 1/4, mungkin kita boleh target kepada 1/6 untuk kita recover balik kita punya losses tadi. Alright, seperti yang saya jangkakan, saya bagi tahu tadi, hari Selasa saya masuk entry and then kemudian hari Rabu sekitar pukul 9 pagi saya dah dapat saya punya profit, which is 1/4, which is risk reward ratio yang saya kejar ialah 1/4, dan harga pun capai ke bahagian point of interest. Apa yang terjadi bila saya dah take saya punya profit ni, saya dah tak trade. Sebab apa? Sebab pergerakan bergerak terlalu impulsif. Jadi walaupun saya dah take profit dekat sini, apa yang saya buat ialah saya close the chart. Jadi saya relax, saya enjoy the day dan saya tunggukan pergerakan market untuk keesokan harinya untuk saya buat decision. Sebab apa? Sekarang ni harga bergerak secara impulsif naik ke atas. Jadi kita tak pasti dekat mana zone yang untuk kita start untuk cari entry untuk kita long semula. Sebab apa? Kita tak ada sebarang retracement. Kalau kita tengok dekat sini tak ada sebarang retracement. Jadi kebarang kalian kita nak tunggukan discount price ataupun retracement untuk kita entry long position. Jadi dekat sini kita dah jangkakan harga dah break POI. Jadi ramai yang tanya saya, dia dah bearish lah, dah jadi bearish engulfing. Semua orang pun dah start short dekat sini, sell dekat sini, sell dekat sini, sell. Apa yang terjadi ialah pergerakan market naik semula. Sebab tu kita kena faham, engulfing ni kena terjadi dekat kawasan key level. Bila terjadi dekat kawasan key level ni, biasanya dekat situlah tempat yang saya akan watch out zone. Selalunya tak sampai lagi key level saya, jadi saya tak akan fokuskan. Kalau engulfing sini ialah retracement sahaja. Okey, di mana dekat sini kita tengok retracement di sekitar kawasan sini untuk kita entry. So hari Rabu dia ada sedikit retracement and then kemudian naik semula, which is saya dah kata tadi saya tak trade hari Rabu, and then kemudian hari Khamis. Okey, saya tunjuk pergerakan. Okey, jadi dekat sini pergerakan market masuk pada hari Khamis. Okey, saya dapat entry di kawasan sekitar hari Khamis, which is hari ni lah, 7 Mei. Jadi daripada 5 Mei kita dah take profit di sekitar kawasan ni, dan sekarang ni saya fokuskan untuk entry hari ni 7 Mei. Saya jangkakan harga akan naik ke kawasan key level saya. Okey guys, jadi dekat sini kita dah dapat satu confirmation di mana ini ialah harga low, harga open price dan harga high sentiasa push ke atas. Sebelum ni kalau kita tengok harga high ialah di sekitar harga high. Kalau kita tengok, saya tunjuk supaya korang boleh jelas lah macam mana saya dapat entry di sekitar kawasan atas ni. Okey, jadi dekat sini ini ialah harga open price 4688, inilah 4685. Kemudian saya set alert di sekitar kawasan ni. Saya tengok harga sebelum ni high, kalau kita tengok kat sini, harga high ialah 4701 ni. Jadi kita tengok harga 4701 ni, 4696 ialah harga current market price. Kalau harga tembus 4701 ni, saya dah jangkakan akan ada satu momentum. Sebab harga dah bergerak daripada harga high 4696 melebihi daripada harga 4700, which is big round number, di sekitar 4721. Right? Jadi kita go for lower time frame untuk kita precisekan kita punya entry dekat sini. Macam biasa saya tunjukkan setup MAD, manipulation, accumulation and distribution. Jadi dekat sini kita ada kawasan manipulation, and then kemudian kita ada kawasan accumulation di mana harga bergerak dalam satu range, and then kemudian harga naik melebihi daripada kawasan accumulation zone. Harga turun semula ke dalam kawasan accumulation. Di sinilah kita nak target key level di mana entry saya di dalam kawasan accumulation. Simple as that guys. Okay, apa yang saya perlu buat ialah saya entry
ya, dan stop loss saya pastikan berada di bawah open price, sekitar kawasan 2000 point ataupun 200 pip, dan kemudian target kepada key level dekat sini 1:3 lah. Dan sekarang harga pun dah mencapai ke kita punya key level. Sekarang ni korang tengok, ini ialah pergerakan market sekarang 4747, which is bila sampai key level ni, dekat sini pun dah sampai kepada risk reward ratio lebih kurang dalam 1:2, which is saya dah letak break even saya punya entry ni risk free guys, trade ni. Jadi kalau dah masuk ke kawasan key level ni, apa yang saya perlu buat ialah saya nak jadikan dia sebagai watch out zone untuk saya short position untuk ke bahagian retracement semula. Tapi kalau kan akaun korang tu mengalami drawdown, korang jangan nak kejarkan nisbah 1:3. Target 1:2 is the maximum. 1:1 ataupun 1:2, korang nak kena growkan akaun korang cepat supaya akaun korang tu boleh recover cepat, and then kemudian dah recover barulah korang boleh trade semula target kepada 1:3 ataupun 1:4. Alright guys, InsyaAllah hari ini sekarang ni pergerakan emas 4751, dan macam biasa tadi saya cakapkan key level 4760. Trading saya dah letak break even. Nanti saya akan kongsikan kepada korang lebih banyak tips guys. Dalam saya punya YouTube channel saya akan kongsikan lebih banyak tips. So saya harap korang boleh gunakan semua ilmu yang saya kongsikan ni untuk korang implement dalam korang punya trading plan. So InsyaAllah tunggukan the next video guys, and Assalamualaikum guys. Thank you very much.